Abang jual belon kena halau, abang air mineral diherdik, pakcik petai disergah. Ramadan untuk siapa sebenarnya? Ramadan, bulan kasih, bulan rahmat. Tapi, setiap kali ada peniaga kecil cuba cari rezeki, mesti ada yang tersepit. Kisah abang air mineral. Waktu berbuka tinggal 10 minit. Orang ramai dah mula berkumpul kat padang. Abang ni bawa satu beg penuh air mineral sejuk. RM1 Malaysia satu je bang untuk buka puasa, katanya. Tapi belum sempat ramai beli, datang penguat kuasa. Mana lesen? Saya cuma jual air je bang, nak bantu orang berbuka. Tapi tetap barang kena rampas. Abang tu duduk senyap, tak sempat berbuka pun. Kisah abang jual belon. Malam Ramadan, budak-budak main bunga api. Abang ni datang jual belon warna-warni. Ya abang, nak belon Spiderman, jerit seorang budak. Tapi tak sempat pun. Penguat kuasa datang. Sama skrip. Mana lesen? Abang tu cuba jelaskan, tapi akhirnya bergaduh sampai bertumbuk. Kisah pakcik petai. Paling sebab pakcik tua naik motor lama, bawa bakul petai. Tak kacau sesiapa, tapi tetap disergah. Rupanya dia nak guna duit tu untuk bayar kos pembedahan isteri dia. Luluh hati bila tahu. Soalnya, salah siapa? Peniaga yang terdesak cari rezeki atau penguat kuasa yang tak pandang sisi kemanusiaan? Undang-undang perlu dihormati. Tapi tak salah buka ruang untuk